الأمجاد الإسلامي. Assalamualaikum. Saya Muhammad Tajuddin dari Pantai Timur Malaysia, dan saya percaya akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah kebenaran dari Allah, dan ini merupakan suatu bentuk kabar gembira dan peringatan untuk umat akhir zaman, insya-Allah. Saya Abu Jihad dari utara Malaysia. Saya ingin bersaksi bahawa mimpi Muhammad Qasim adalah benar, dan ianya benar datang dari Allah. Ia membawa kabar gembira untuk umat Islam akhir zaman, insya-Allah. Saya Muhammad Yusri dari Taiping, Perak, Malaysia. Saya yakin, sebenar-benar yakin mimpi Muhammad Qasim itu datang pada Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Atika Hamzah daripada Perak. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim adalah benar daripada Allah Subhanahu Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kabar gembira buat kita umat di akhir zaman. Saya Rosmini binti Abdul Ghafur. Saya berasal dari Selangor. Saya ingin menyatakan di sini bahawa mimpi saudara Sayyid Muhammad Qasim adalah benar, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Saya Farah daripada utara tanah air. Saya meyakini bahawa mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya Azrin dari Pahang. Saya yakin dan percaya bahawa mimpi Muhammad Qasim dari Allah merupakan peringatan dan kabar gembira buat kita semua, insya-Allah. Saya Tia dari Kuala Lumpur, dan saya percaya serta yakin akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Saya Syuk, berasal daripada Kedah Utara. Sekarang saya menetap di Kuala Lumpur bersama sahabat-sahabat saya. Saya yakin dengan mimpi Muhammad Qasim. Saya Maziah binti Hassan dari Kota Baru, Kelantan. Percaya dan yakin akan mimpi-mimpi ilahi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Saya Sabaria dari Johor, percaya akan mimpi Qasim adalah benar. Saya Tarmizi dari Pantai Timur Malaysia. Saya amat meyakini mimpi Muhammad Qasim kerana mimpi beliau adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Faisal dari Terengganu. Saya yakin dan percaya mimpi Muhammad Qasim 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan peringatan dan kabar gembira untuk kita umat Islam di akhir zaman, insya-Allah. Saya Asrul dari Pantai Timur Malaysia. Saya percaya dan meyakini mimpi-mimpi Muhammad Qasim benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kabar gembira dan peringatan untuk kita semua. Allahu Akbar. Saya Azman dari Pantai Timur, dan saya yakin akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Saya Fairul dari Pantai Timur Malaysia. Saya sangat percaya dan yakin akan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Zawawi dari Pantai Timur, dan saya benar-benar meyakini mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Hamid Hamzah daripada Pantai Timur Malaysia. Sangat yakin akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ti dari Pantai Timur, percaya dan yakin akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Saya Jasmi Hafiz daripada Pantai Timur, amat meyakini tentang mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah berita gembira kepada seluruh umat manusia pada saat ini. Saya Nur Hanisah binti Hasan dari Besut, Terengganu. Saya mempercayai mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah daripada Allah dan Rasulnya. Saya Zakaria dari Terengganu, Malaysia. Saya yakin, sebenar-benar yakin mimpi-mimpi Muhammad Qasim itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Syira dari Terengganu. Saya percaya akan mimpi Muhammad Qasim adalah benar, merupakan pesanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Faris dari Terengganu, Pantai Timur. Saya yakin dan percaya mimpi Muhammad Qasim adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita bertabayun dan kaji itibati-itibati mimpi ilahi. Saya Sheila dari Terengganu. Saya sangat mempercayai akan kebenaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, berupa kabar gembira dan peringatan untuk kita semua.